Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan memberi tumpuan pada amaran-amaran yang masih lagi berkuat kuasa. Itu melibatkan amaran hujan berterusan peringkat waspada yang masih lagi berkuat kuasa bagi beberapa daerah di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Itu melibatkan daerah Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang negeri Kelantan serta melibatkan daerah Kuala Nerus, Marang, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman negeri Terengganu serta di sekitar daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompen negeri Pahang yang dijangkakan masih lagi berkuat kuasa sehingga ke malam nanti. Dan dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan hujan lebat berterusan walaupun intensitinya pada ketika ini sudah semakin berkurangan, masih lagi boleh berpotensi untuk berlaku untuk sepanjang hari ini. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan sebarang kemaskini amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama dan juga kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini, dengan keadaan angin ketika ini masih lagi boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak yang kini masih lagi boleh mencecah sehingga 4.5 meter, terutamanya di sekitar kawasan perairan Kondor ini. Dan amaran ini juga masih lagi turut meliputi kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor dijangka berkuat kuasa sehingga 22 Disember nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej kemuah radar yang terkini. Diperhatikan keadaan cuaca adalah lembap, mana keadaan hujan lebat berserabut petir ketika ini dicerap sedang berlaku melibatkan negeri Perak, negeri Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Pahang yang dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang pula, keadaan hujan masih lagi berterusan untuk berlaku di beberapa kawasan dan keadaan hujan ini juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan hujan lebat berseterbut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak serta sedikit di sekitar bahagian selatan negeri Sarawak ini, dan dijangkakan keadaan cuaca lembap ini boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Begitu juga bagi negeri Sabah di mana keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah. Dalam tempoh beberapa hari yang akan datang, Met Malaysia menjangkakan terdapat penumpuan angin berpotensi untuk berlaku di negeri Sarawak, boleh memberikan keadaan cuaca yang lebih lembap dengan keadaan hujan lebat berserabut petir dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih lama berpotensi untuk berlaku dalam tempoh beberapa hari yang akan datang melibatkan negeri Sarawak. Orang awam diminta untuk berhati-hati dan juga sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan yang berpotensi untuk berlaku di kawasan anda. Baik, ini saja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.